Morning guys. Anak morning. Makanan hotel kehabisan. First time pergi hotel makan habis. Pukul 8 8.30 habis. 8 suku. Dapat makan cekodok dia. Aku dapat makan ayam masak kicap dia. Dia punya breakfast ni lah, nasi lauk ayam kicap dengan sayur sawi. Pagi betul makan nasi lauk. Nasi putih kot. So kita orang nak ke belakang hotel kita orang untuk tengok bangunan-bangunan heritage di sini. Dan jalan je lah. Pagi ni agak jam sebab waktu orang pergi kerja. Kawasan sini macam dekat Penang rasa. Bangunan-bangunan jajahan Belanda. Hindu, pasal Hindu. Ada tempat hidung. Kita orang berada di Indomaret. Di sini tak sudah-sudah dengan Indomaret. Beli something. Ha? Tahu? Bila kita orang nak bershopping, duit dah habis. Cash tak ada, habis. Baru Get ready. Tahu dah start. Dia jalan seluar-luar sejalan tak nak. Minta jalan tak ada orang ikut je. Ya, ada. Ada orang ikut. Nak minta jalan tak perlu. Tak penting. Sekarang kita orang berada di pasar ikan. Pasar ikan ni banyak jual-jual kain lah, dengan baju-baju. Cadar pun ada. Kereta. Ini sebahagian yang kedai-kedai dah buka. Sebab sekarang ni baru pukul 9. Mereka baru nak kemas-kemas nak buka kedai. Mereka buka pukul 10. Kita beli ikan pelikat dan kain batik. Gajah semua sekarang berdiri kot, berguling. Dia punya shopping shopping dia, kita tak tahu lagi macam mana. Kita belikan untuk saudara mara. Orang ramai saudara. Untuk persiapan Ramadan. So kita tengok nanti luggage kita macam mana. Check in kita orang dah penuh. Kita memerlukan orang lain punya. Pergi ke sana dulu, mana tahu ada kebahagiaan. Ke mana? Entah, tak tahu. Apa dia cakap pun tak faham. Tak lah, saya nak dah bahagia. Ada kebahagiaan. You nampak aku tak bahagia. Tak tahu apa kebahagiaan. Betul lah aku cakap kan. Penat berjalan kaki. Berbeloh. Semacam nak mandi balik. Lepas ni pukul 10 kita akan keluar. And then tapi nak kemas dulu barang ni. Tak tahu macam mana nak kemas ni. Luggage pun dah penuh. Kita dah sampai dekat hotel kita dan nak check out. Hotel ni tak ada breakfast. Breakfast habis. Bukan tak ada breakfast, ada breakfast tapi breakfast habis. Pusing sekali jawapan. Ada penyelesaian jawapan. Jawapan penyelesaian semua ada. Air ni, ada air tapi tak ada bag. Ada sekretariat televisi. Apalah yang busy sangat belakang ni. Yalah, Jom kita check out. Bukan luar.
Dua ni dah 20 kilo. Tekanlah tu. Mata di koko. Nate. Nate mo. Sedap. Boleh beli. Tapi dia manis sikit kot. Review mau mencari. Di mall sekarang ni untuk mencari eagle lagi. Terus kebab. Kita mencari eagle untuk cari kasutku. Guys. Hasil selaman. Gue sudah dapat dia punya kasut Di lokal brand ini. Iya, semalam kita pergi. Sebuah baru. Kasut baru. Semalam kita pergi ke tu tak ada saiz. Kat sini ada saiz. Tinggal satu je. And then colour gelap yang aku nak. Okay lah, terus beli. Dalam 137 voucher tolak dalam 120 lebih kot. Kat sini harga lagi murah kan? Yes, kat sini lagi murah. Dan banyak choice pilihannya. So kalau korang datang Indonesia minat dengan brand ni, pergilah beli. Medan ada, Jakarta ada, seluruh Indonesia ada. Sekarang ni kita nak pergi tengok ini punya kasut. Dekat Maitang pun ada. Ini orang punya kasut. Sebab dulu. dia berbelah bagi. Sebab luggage kita dah benua. Betul, luggage kita. Tak tahu macam mana luggage nanti. Sebab aku punya kasut tak ada kotak. Beli dulu. Nanti kita susun lagi macam mana. Mungkin kotak ni kita tinggalkan. Kotak ni Yes. Jom balik. Dari masa pergi Bandung hari tu, and then dapat design yang sama, colour yang sama, terus belilah. Kalau tak, saya dekat Malaysia tak jumpa-jumpa. yes, kalau tak menangis depan bucu nanti. Beli dulu, menyesal kemudian. Konsep dia beli dulu. Yes. Jom kita mencari barang lain pula. Kita nak ke kereta. Mungkin kita akan cari kek pula. Nanti dia punya Hatta akan bawa tempat brownies. Mama cakap brownies tu sedap. Jom. Sekejap, kita nak tunjuk satu. Nak tunjuk. Lupa dah tunjuk kasut. Aku nak belagak. Kita pergi kedai brownies. Nama dia Zulaika. Mungkin kita punya kroni juga lah kot. Sebab nama lebih kurang kan Zulaika Zalika. Jom. Kiri kuat. Terus kiri, kiri. Lagi. Kita berada di Bolu Meranti pula. Beli makanan kat sini, Bahulu. Ui, sesak kawasan sini. Cross. Sini macam-macam kuih ada. Hi guys, so sekarang kita berada di Nastar, Bolu Nastar, famous. Kan nak beli tak? Saya enggak mahu. Jom kita makan lunch dulu. Restoran Simpang 3. Nasi Padang. Nama Simpang 3. Buat air kan? Jom kita cari urat tunjang. Mana tunjang? Mana tunjang?
masjid, salah satu masjid yang tertua di Medan. Di Medan. Masjid Diraja. Masjid Diraja. So kita akan tengoklah kat dalam ni. Lepas tu solat terus. Adios. So kita solat dulu. Kena serang. Ramai budak-budak balik sekolah. Laku. Ada mainan lama. Okay, architecture dalam masjid ni ada 3 elemen: Turki, Portugis dengan Melayu. Selamat tinggal kepada Hatta. Hatta Domat. Terima kasih banyak. Sama-sama. Macam pagi. Minta maaf kalau ada apa-apa lebih kurang halal. Tak ada bang. Okey. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Terima kasih atas. Ya ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih kak udah guna Medan Explore ya kak. Jumpa lagi. Nanti video drone-nya jangan lupa. Video drone. Okey ke? Ada ke? Ada. Cepatlah. Tapi saya belum edit bagi warna. Ayolah, edit dulu lah. Edit dulu. Okey, nanti saya bagi dekat grup. Ya, boleh. boleh. Bisa. Tapi subscribe saya punya YouTube. Apa bagi tahu dekat grup nanti? Ah. Apa bagi tahu dekat? Boleh. Dekat grup nanti saya akan. Tak boleh. Kasi promo sikit nanti saya masuk dalam video. Kau. Promo punya ni lah. Servis. Hai guys. Yang dari Malaysia kalau nak datang Medan guna Medan Explore guys. InsyaAllah package kita harga rahmah, harga murah tapi okey. Ya. Okay, terima kasih. Okey. Mantap. Mantap. Okey, okey, terima kasih Mas. Ya. Elok. Terima kasih semua. Masuk ke dalam situ langsung terus ada check-in lagi. Okey. Dah. Jom. Dah. Habis satu apa ni airport. Kau nak keluar sana? Ini orang Malaysia ni beli dulu baru fikir. Hasil belian. Semua masing-masing nak timbang, tukar-tukar barang, apa benda semua susun balik. Macam ni lah jadi. Boleh. Dia beli dua semua. Kasut, topi. Semua tak berat. Okey, kita mengakhiri video kita di sini. Andai kita jumpa lagi. So aku dah promote untuk Medan Explorer. Medan Explorer. Medan Explorer. So kata-kata terakhir, Bungkus aku dong. bungkus aku jong. Bye bye aku jong.